Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbana syrah lana sudurana, wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, wahai Tuhan kami, kau permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Ya Allah, bukalah simpulan lidah kami agar mereka memahami kalam ucapan kami. Rabbi zidna ilma, ya Allah, mutambah pada kami ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, memberkatilah kami di bulan Rajab ini, ya Allah, dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua, ya Allah, pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama sekali bersama-sama kita merafukkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kasih dan sayang daripada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semua ibadah. Dengan itu dapat sama-sama kita mari rumah Allah, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh berjamaah, dan dapat juga kita berada di dalam majlis ilmu. Lepas tu ibadah kita niat iktikaf. Saja beriktikaf dalam masjid sunnah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ni kita akan sambung pengajian kita kitab Tuhfatur Raghibin, mahkota orang yang gemar menuntut ilmu, mengenai penjelasan hakikat iman orang yang beriman dan murtad yang merosakkan iman. Kita ini ibadah dikarang oleh Syekh Arsyad Banjar rahimahullah. Kalau kita jawi ibadah muka surah 27. Muka surah 27. Bukan. Kalau kita bahasa Melayu ibadah. Hak bahasa Melayu muka surah 27. Kalau kita jawi ibadah muka surah 9. Baris yang tengok ibadah baris yang ke-15. 13 dikira daripada bawah ibadah. Baris yang ke-13 dikira daripada bawah. Kita ambil situ pula deh. Kita start situ. Boleh? Tengok ibadah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Telah berkata pengarang kitab Syekh Arsyad Banjar rahimahullah di dalam kitab beliau, iaitu Tuhfatur Raghibin, adapun kaum Rafidiyah. Ambil situ balik mana? Start situ balik. Adapun kaum Rafidiyah, maka iaitu kaum Rafidiyah tu 12 kaum. Ada 12, pecah 12 pula ibadah. Ibayah kita masih lagi nak kecek hak Nabi kata ni bayah. Umat aku Nabi kata salasan wa sab'ina firqatan. Hak Nabi kata salasan wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Nabi kata umat aku ni akan pecah pada 73 puak, dan semuanya dalam neraka kecuali dalam syurga. Maknanya 72 tu neraka ibadah. Wal-iyadzu billah. So yang Nabi kata umat dia hak masuk syurga. Dan pagi ni baik tengok
Ni antaranya ni tengok. Ada pun kaum Rafidiyah. Kaum Rafidiyah ni maka iaitu kaum Rafidiyah ni 12 kaum. Dalam 72 dia pengarah kita nak pecah sesa. Dia nak mari, dia nak hurai mana 72 tu. Dia pun mari mula-mula sekali kaum Rafidiyah. Syiah Rafidi bayar Syiah. Ni, Syiah Rafidi bayar, Syiah Rafidiyah ni pecah 12 pula ibarat. Tu. Dia ada 12 faham pula. 12 puak pula. Tu. Maknanya dalam 72 tu ibarat 12-nya duduk sini. 12 puaknya duduk di kaum Rafidiyah. Dia nak pecah. Mana kata 72 tu? Okey, tengok ibarat. Setengah daripada i'tiqad mereka itu Rafidiyah tu, bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ia Sayyidina Ali turun daripada langit serta keluar daripadanya Sayyidina Ali tu awan uluhiyah, awan ketuhanan, lalu masuk kepada rupa manusia. Dia kata Sayyidina Ali ni turun daripada langit bayang. Ni faham Rafidiyah ni. Rafidiyah, Syiah Rafidiyah ni semaya ni bayang, semaya. Puasa, boleh puasa pandai dia puasa ni. Dia semaya, dia puasa. Musim haji, dia pergi haji ni. Pokok Syiah ni. Tapi pahaman yang pertama pokok dia pergi kata apa? Nabi apa ni Sayyidina Ali tu turun daripada langit, keluar daripada awan. Awal kok tu hujan, keluar daripada awal. Kita tu keluar pada awal tu air hujan. Dia Sayyidina Ali tu bila tu. Tu. Keluar daripadanya Sayyidina Ali tu keluar daripadanya awal tu awan, keluar daripadanya Ali awan uluhiyah. Sayyidina Ali tu daripada awal tu lalu masuk kepada rupa manusia. Betul masuk oleh rupa manusia ibarat. Maka dikerjakannya lah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan. Setelah itu maka naik pula ke langit. Batu Sayyidina Ali ni pun buat pekerjaan hak menunjukkan dia tu sebagai Tuhan ni bayar. Lepas pada tu dia pun naik pula ke langit. Maka i'tiqad ini kufur seperti i'tiqad setengah daripada kaum Nasara. Maka orang Syiah pergi lagu ni kufur bayar. Kaum Rafidiyah, Syiah Rafidiyah ni pergi lagu ni kufur pada Allah, kafir bayar. Sebab apa? Sebab dia kata Sayyidina Ali turun daripada langit, batu buat kelakuan hak manusia buat ni, hak kelakuan ketuhanan ni. Benda apa ni? Benda hak pelik-pelik lah bayar. Lepas tu naik ke langit pula. Maka jadi kafir. I'tiqad lagu tu, percaya lagu tu jadi kafir. Seperti apa ni? Seperti i'tiqad setengah daripada kaum Nasara. Ia bayar tulis sini. Lagu mana yang dimasuk ke i'tiqad setengah daripada kaum Nasara? Begini bayar. Ni ada orang tanya kita. Ni lah lagu mana? Gini. Yakni Syiah ni bayar, Syiah hak mula-mula ni dia pergi kata Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Ada Sayyidina Ali ni turun daripada langit. Betul. Buat apa dia turun daripada awan uluhiyah, awan ketuhanan, lalu masuk kepada rupa manusia, lepas tu dia naik ke langit pula. Tu faham Syiah Rafidiyah hak mula-mula. Sama seperti i'tiqad Nasara. Mana Nasara ibadah Kristian? Mana? Nasara, orang Nasara ni Kristian ibadah. Dia percaya Nabi Isa tu Tuhan. Lepas tu Nabi Isa ni pun naik ke langit ibadah pula. Tu kepercayaan Nasara.
Nasara, Kristian pecah pula ibadah. Hak ni pahal lagu ni, hak ni puak lagu ni tu. Antara hak puak dia Kristian ni dia pergi kata Nabi Isa ni turun daripada langit, anak Tuhan. Lepas tu naik ke langit pula. Serupa dengan Syiah Rafidiyah. Nabi apa ni? Sayyidina Ali turun, lepas tu duduk atas bumi rupa manusia, lepas tu naik ke langit pula. Serupa. Tu dia kata seperti i'tiqad setengah daripada kaum Nasara, setengah daripada kaum Nasara. Sebab ada lagi kaum Nasara dia kata Nabi Isa tu macam-macam lah ibadah. Dah. Ada kata Tuhan, ada kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Hak tu pecah pokok Nasara pula ibadah. Okey, baik. Maka yang pertama lagu tu ibadah. Fahami kaum Rafidiyah sesat ibadah, kufur, jadi kafir. Wal iyad billah. Dan setengah mereka itu, ni yang kedua pula ibadah. Kaum Rafidiyah yang kedua pula. Oh, daripada 12 tu. Ni yang kedua. Dan setengah mereka itu kaum Rafidiyah adalah i'tiqadnya Rafidiyah ni bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu Nabi Allah. Ni yang kedua ni dia kata Sayyidina Ali itu Nabi kan? Dia tak kata Tuhan. Dia tak kata yang Nabi Sayyidina Ali itu daripada langit, tak kata. Cuma dia kata Sayyidina Ali ni Nabi. Dan Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Jibril buat mari wahyu kepada Nabi Muhammad salah. Sepatutnya wahyu ni Jibril kena buat mari kepada Sayyidina Ali. Hak tu baru betul kata dia lah. Dia kata Jibril ni silap, gi tersalah. Maka i'tiqad yang demikian itu, i'tiqad mana ibadah? I'tiqad kata Jibril salah wahyu tu sepatutnya kena wi kepada Sayyidina Ali, tapi silap tersalah gewi kepada Nabi Muhammad. Adalah itu kufur kerana firman Allah. Maka jadi kafir ibadah. Kalau i'tiqad kata Jibril silap. Sebab Jibril ni, malaikat Jibril ni bukan posmen sepomong kayak gitu. Kalau mu tu silap lah, posmen di atas surat rumah ke. Ada belaka lah kalau mu posmen silap. Tapi Jibril ni bukan sepomong. Tak ada silap, tak ada tersalah. Tapi pokok dia kata silap tersalah. Tengok bapa jadi kafir bayar kalau pergi kata Jibril silap atau wahyu kerana firman Allah. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran bayar wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Yakni tiada jua Muhammad itu malaikat nabi pesuruh Allah. Dalam Quran jelas sebut ibadah. Ya Nabi Muhammad tu Rasulullah, bukan Sayyidina Ali. Maka orang kata Jibril silap jadi kafir. Wal iyad. Ni kaum Rafidiyah yang kedua ibadah. Terpecah pokok dia tu. Tengok lagi ibadah. Dan setengah mereka itu kaum Rafidiyah. Hak ni hak lain pula ibadah. Pokok yang ketiga pula ni adalah i'tiqadnya Rafidiyah tadi, kaum Rafidiyah tu, bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bersyarikat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah. Bersyarikat ni maknanya berkongsi bayar. Berkongsi. Bersyarikat yakni berkongsi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah. Pada nubuwah ni tulis ibadah, yakni pada kenabian. Maka i'tiqad ini kufur, i'tiqad lagu tu kafir. Lagu mana ibadah? Yang gini ibadah. I'tiqad tulis ibadah, yakni i'tiqad kata pokok ni yang ketiga ni. Kaum Rafidiyah yang ketiga ni dia kata apa? Yakni
I'tiqad kata Nabi Muhammad tu boleh separuh kenabian, separuh. Kenabian itu di Muhammad separuh, dan pada Sayyidina Ali separuh. Separuh juga, separuh bagi. Mu ingat wa timung dah. Dia kira bagi bayar. Berat. Ni. Dia kata Nabi Muhammad tu separuh kenabian. Sayyidina Ali separuh. Gabung dua tu. Dua-dua Nabi. Tak ada apa. Pelik. Alah pelik. Dia kata Nabi dengan Sayyidina Ali ni kongsi kenabian. Berkongsi nubuwah kenabian. Kape bayar. I'tiqad demikian. Wal'iyadu billah. Ibayah orang ajaran sesat dia ambil ni ilmu-ilmu lagu ni. Biar pelik bunyi. Oh, yang syarah kita nak dengar kat bunyi. Hebat. Hebatlah hebat. Wal'iyadu billah. Mana? Okey. Itu puak yang ke apa ni kita? Ketiga ni, ketiga. Tanda mal ibayah ni puak yang ketiga. Nah, buat kita. Daripada kaum Rafidiyah. Tengok lagi ibayah. Oh ni ibayah kalau kita belajar kan, kita tahu ibayah kalau orang ni Syiah kalau lagu mana. Orang Melayu kita ada ibayah main lagu ni ibayah. Tak faham Syiah ni ada. Allah ramai lah ni ibayah. Wal'iyadu billah. Gi Mekah ibayah buat haji, buat umrah semaya. Tapi faham lagu ni ada. Wal'iyadu billah. Ni tak jauh lah. Tak adalah kapal kita ibayah kapal lain. Allahu Akbar. Baik ibayah. Tengok lagi. Hak 12 ni. Pembahagian kaum Rafidiyah ni. Pecah 12 ni. Dan setengah mereka itu. Hak ni yang keempat ibayah ni. Pecah yang keempat ni. Puak yang keempat pula ni. Dan setengah mereka itu kaum Rafidiyah ni. Adalah i'tiqadnya Rafidiyah. Bahawa khalifah itu Sayyidina Ali, tiada lainnya. Dia kata khalifah ni ketua lah ibarat. Khalifah, pemimpin. Dia kata khalifah ni Sayyidina Ali jua, tiada yang lain. Tak ada hak lain, Sayyidina Ali saja. Ada dan bahawa Abu Bakar dan Omar dan Utsman ibayah, sebelum kita nak masuk sini ibayah, kita nak hurai sikit dulu. Hurai sikit hak nombor 3 tadi ibayah. Hak nombor 3 tadi bayah, dia kata separuh saya nak kenabian itu separuh duduk di Nabi, duduk di Muhammad. Kenabian itu separuh duduk di Muhammad, separuh kenabian lagi tu duduk pada Sayyidina Ali. Kita nak itu situ dulu ibayah. Kita nak hurai situ sikit. Sebab ibayah hak kita belajarnya ibayah, sebab akidah kita belajar. Sebelum ni hak kita belajar, siapa-siapa yang mendakwa ada nabi lagi ibayah selepas Nabi Muhammad jadi kafir. Ingat tak ibayah kita belajar sebelum ni. Siapa-siapa yang mendakwa ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad, selepas Nabi Muhammad tu ada lagi nabi selepas itu, maka orang itu jadi kafir ibayah kalau dia mendakwa dirinya nabi. Patut tulis sikit ibayah, sekiranya orang yang mengiktiraf ia sebagai nabi, orang percaya, iaitu orang percaya dia sebagai nabi, maka orang percaya tu jadi kafir juga ibayah. Jadi kafir juga. Lepas tu tambah sikit lagi ibayah, ditulis sebagai catatan kita ibayah. Ibayah tulis orang yang berlakon, orang yang berlakon jadi nabi pun ibayah. Jadi Nabi Muhammad, jadi Nabi Musa, dia berlakon jadi nabi. Dalam cerita, dalam filem, orang itu pun jadi kafir juga ibayah. Wal'iyadu billah. Catat ibayah. Jangan buat gorah ibayah.
Tak, jangan duk mai berlaku jadi nabi. Tak layak ibadah. Tak boleh. Lukis gambar nabi berdosa, haram ibadah. Nah, ni berlakon jadi nabi. Hamba berlakon biar hamba pegang watak Nabi Muhammad. Oh, sedap dia. Biar hamba berlakon jadi Nabi Musa. Biar hamba pegang tukar kata laut belah. Ya berlakon jadi nabi. Dalam cerita kau, dalam filem kau, jadi kufur orang itu baik. Wal iyad billah. Murtad ibadah. Walaupun cerita tu cerita molek, cerita baik. Tak boleh. Kalau kata berlakon jadi sahabat lagu mana ibadah? Dia berlakon jadi sahabat Abu Bakar, jadi sahabat Sayyidina Umar, jadi sahabat Sayyidina Ali, jadi sahabat Sayyidina Osman. Khilaf ulama ibadah. Pandangan pertama kata boleh. Boleh berlaku jadi sahabat, tak apa. Pandangan yang kedua tak boleh juga. Tu. Jadi orang yang berlaku tu yang ambil pandangan yang pertama lah tu. Hak kata boleh. Tapi kalau Nabi tak boleh berlaku ibadah. Tak boleh berlaku. Sebab tu ibadah tengok kalau dalam filem ke, kalau orang Islam buat, dia buat macam gerak kamera saja. Gerak kamera. Tak, tu gitu tak apa. Hak tak boleh ni tubuh. Sebab tak layak ibayah hidup pek gapo dak kulit nak. Tak boleh itu Nabi. Tak boleh nak belakang tu tak boleh. Tapi kalau buat kamera saja gerak, tu tak apa lagi, tak apa. Jangan banyak ni. Bentuk tubuh dia kawan Nabi Muhammad. Dia watak Nabi Muhammad. Kufur dia. Wal iyad billah. Itu untuk catatan lah ibadah Tapi kalau ngaku ibadah, dia ngaku dia wali Allah. Tak apa dah. Kalau dia ngaku wali Allah, jadi kafir ke tak? Tak jadi kafir. Dia ngaku dia Imam Mahdi ibadah, hamba Imam Mahdi. Jadi kafir ke tak? Tak jadi kafir. Payah panggil gapo? Bodoh dia panggil. Imam Mahdi kan dengan wali, dia tak ngaku dia wali ibadah. Untuk wali dia tak ngaku hamba lah wali Allah, dia tak ngaku. Imam Mahdi dia tak ngaku dia Imam Mahdi. Atau orang yang ngaku tu jadi kafir ke tak? Tak jadi kafir. Pas jadi apa? Tadi yang mau sebut bauleh. Tak. Allah ada juga ibadah ngaku. Imam Mahdi ni bayar nak royak. Imam Mahdi ni bayar. Imam Mahdi ni disebut dalam hadis ibadah. Akhlak Imam Mahdi menyerupai akhlak Rasulullah. Supaya akhlak Rasulullah ibadah. Dan Nabi sebut dalam hadis ibadah, namanya seperti namaku dan ia daripada keturunanku. Nama Imam Mahdi ni ibadah Muhammad bin Abdullah. Berarti Imam Mahdi ni ibadah dia ada tanda di bahu dia, tanda di bahu. Nah, dia ada tanda di bahu seperti Rasulullah, seperti ada tanda pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Mahdi ni ibadah wajah dia bercahaya seakan-akan beliau bintang yang menyinar. Tu Imam Mahdi. Pas demo orang India, minta maaf ada ibadah ke? Amba tengok dia berdebat dengan dia cerita dengan kepada Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik buat ni lah, bagi pencerahan pada perbandingan mazhab, perbandingan agama. Perbandingan agama, dia pun kecek baik. Dia kata dia Imam Mahdi. Dia kecek India. Betul Dr. Zakir Naik suka. Dan Dr. Zakir Naik kata Imam Mahdi ni kecek Arab, orang Arab. Dia pun baca Al-Fatihah. Dia molek wajib tahu. Wajib tahu waktu saja ya. Betul lah Al-Fatihah tu Arab. Tapi dah benar demo. Yang ngaku dia Imam Mahdi. Tunggu mimpi mari dia. Paruk. Imam Mahdi kulit putih. Bukan pemung. Tak bergerak. Tak. Kita tengok kat cermin muka tu. Tak. Minta maaf lah. Tak. Ada ibadah pelik lah. Nah. Dan Imam Mahdi ni bayar. Dia seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang akan memimpin selama 7 tahun ibadah. Lepas tu ibadah disebut juga ibadah Imam Mahdi ni
Allah Ta'ala ada satu hadis apa ni? Bukan. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebut apa ibayah? Dia kata Imam Mahdi ni Allah ubah dia dalam satu malam. Yakni Allah ampunkan semua dosanya, serta Allah memberi ilham dan petunjuk kepadanya, sedangkan dia tidak diberikan perkara tersebut sebelum ini. Itu hidayah Imam Mahdi ni Allah Ta'ala ubah dia dalam satu malam, pak jadi orang juruh, pak jadi orang Allah Ta'ala ampun belaka dosa dia, pak jadi orang yang hebat, juruh, dan diberi ilham pada dia dalam satu malam ni. Allah Ta'ala tukar dia. Sebab tu dia tak ngakui, dia tak tahu yang dia tu Imam Mahdi pak ya. Tapi Nabi, tapi orang tahu dia dengan tanda-tanda ni ibayah, orang tahu. Dan dia keturunan daripada Fatimah ibayah, keturunan daripada Nabi Sayyidina Fatimah. Okey, baik. Tu tadi ibayah berkenaan dengan orang yang ngaku Nabi tu. Dia kata separuh Nabi tu di Sayyidina Ali kafir ibayah. Wal-iyadzu billah. Baik. Kita tengok yang keempat ibayah. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahawa khalifah itu Sayyidina Ali, tiada lainnya. Dan bahawa Abu Bakar dan Umar dan Uthman jadi kafir. Mereka itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Pokok Syiah ni pula ibayah, dia kata khalifah ni Sayyidina Ali ya. Ada pun hak jadi kata Abu Bakar khalifah, lepas Nabi Abu Bakar jadi khalifah, lepas Abu Bakar Sayyidina Umar, lepas Sayyidina Umar Sayyidina Uthman, lepas Sayyidina Uthman baru Sayyidina Ali. Hak tiga ni hak jadi khalifah kafir dia kata. Syiah kata, Syiah lah, kaum Rafidiyah dia kata kafir Abu Bakar, kafir Umar, kafir Uthman. Apa? Sebab jadi khalifah. Hak boleh jadi khalifah Sayyidina Ali ya. Pelik tu. Ni sesatnya. Tak kala menerima jadi kafir tadi, kafir mereka itu Abu Bakar, Umar, Uthman tadi, tak kala menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Jadi kafir tu apa? Sebab jadi khalifah, jadi kafir. Berat dah ni. Yang ibarat dalam kitab Jawi tu ala sawab jadi tambah jim tu tambah titik. Kalau kita baca jadi hadi tu hadi, bukan hadi, jadi tambah titik tu pada urut ha tu, jadi jadi. Okey, baik, tengok lepas pada tu. Dan adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan akan sahabat yang lain. Lepas tu pokok dia dibayar kaum Rafidiyah ni, dia sumpah, dia laknat, menyumpah melaknat Abu Bakar, Umar, Uthman ni, sebab di sisi mereka Abu Bakar, Umar ni kafir. Dan akan apa ni? Dan akan sahabat yang lain dilebihkan oleh mereka itu. Dilebihkan oleh mereka itu kaum Rafidiyah. Syiah Rafidiyah ni dia lebihkan siapa ya? Akan segala taulan Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah. Taulan ni maknanya sahabat, sahih lah ya. Dan pokok yang keempat ni, kaum Rafidiyah yang keempat ni, dia akan melebihkan, memuliakan orang yang sayang rapat dengan Sayyidina Ali selain daripada Abu Bakar lah. Abu Bakar, Umar, Uthman. Dia marah ibayah. Sebab itulah ibayah, kalau ibayah apa ni, tengok dalam web Iran, tengok dalam YouTube ibayah kan. Memang pokok dia sana ibayah, orang di Iran ibayah tak ada nama anak dia Abu Bakar. Tak ada. Umar, tak ada Umar. Umar tak ada, Abu Bakar tak ada, Uthman tak ada. Memang dia benci sungguh. Memang anak-anak dia tak ada nama Abu Bakar, tak ada. Sebab tu kalau orang nama Abu Bakar kan, nak pergi masuk Iran, pasport tu Abu Bakar nama sudah. Payah dia tengok atas bawah. Tak payah masuk. Dia memang marah nak. Kalau orang nama Abu Bakar, sebab apa ibadah? Di sisi pokok dia, okay? Dia kata apa? Di sisi Syiah ni. Dia kata Abu Bakar wa Umaru
huma Lata wal Uzza. Oh, dia yang sedap ibayah. Dia kata Abu Bakar dan Umar kedua ni adalah berhala Lata dan berhala Uzza. Oh, yang berhala teruk ibayah. Dia yang berhala teruk. Oh, berat bapak ni. Wal'iyadzubillah ni. Saya pokok sesak ni ibayah. Wal'iyadzubillah. Sebab tu ibayah betul ada lagi ibayah. Kalau di Iran satu tempat tu ibayah, dia pupuk dia ibayah, dia ada jual gambar ibayah. Gambar dia lukis gambar Nabi, dia gambar Sayyidina Ali ibayah. Ni ada pelik. Gambar Nabi dia lukis gambar Nabi Muhammad, dia jual ibayah. Boleh nak tapet dinding rumah kau, tapet dalam kereta. Ni ada tempat Syiah ni ibayah di Iran. Dia buat lagu tu jual ibayah gambar Nabi, dia lukis gambar Nabi, jual. Dia lukis gambar Sayyidina Ali, jual. Tapi bayah gambar Nabi, gambar Sayyidina Ali, maha mana? Maha gambar Sayyidina Ali. Gambar Nabi ke harga dia $20. Gambar Nabi $20. Murah bayah kalau binti kita kat 80 hijau. 80 hijau binti kita. Tapi kalau gambar Sayyidina Ali $50. Oh, benar dah ni. Kalau Sayyidina Ali ke gambar dia $50. Allah ibayah. $50 kak? Berapa? 120 lah lebih kurang kan? 120 ya. Kau berapa lebih? Dia berapa ya? 160. 200 lebih. $50 ibayah. Nah, $50. Berapa 120 pula dah. Tadi $20 80 yang ada. Dah. Ibayah. Kali ngepak lah ibayah. Nah, 50 kali ngepak. Okey baik. Ni ibayah Allah karuk sungguh lah. Karuk ibayah sesak. Gambar Sayyidina Ali mahal. Gambar Nabi murah. Lukis raja tu kapit dah. Lukis gambar Nabi kapit. Boleh ya Alhamdulillah. Ni jual pula. Allahu Akbar. Tu. Baik bayar. Kita go sikit lagi bayar. Nak perhabis bayar. Jangan lagi. Dan setengah mereka itu Rafidiyah, kaum Rafidiyah ni. Ini yang keberapa ni? Yang kelima, yang kena, yang kelima. Dan setengah mereka itu Rafidiyah ni adalah i'tiqadnya bahawa ruh apabila keluar ia ruh daripada suatu badan, maka masuk ia kepada lembaga yang lain, maka i'tiqad itu kufur. Oh, ni faham Syiah. Orang lain pula ibayah. Kalau Rafidiyah yang kelima ni, dia i'tiqad kata apabila Sayyidina Ali mati kan? Ni, i'tiqad bahawa roh apabila keluar ia roh daripada suatu badan, maka masuk ia kepada lembaga yang lain. Dia kata roh apabila orang itu mati ibayah, roh dia tubik. Bila roh dia tubik, masuk dalam bayi pula. Gini dia fahami hak ni bayar, fahami hak Syiah hak ni, kaum Rafidiyah hak ni serupa fahami hak agama Buddha bayar. Agama Buddha serupa bayar. Agama Buddha ni bayar, dia percaya jika orang hak baik tu mati bayar, jika orang hak baik tu mati, roh dia akan dihidupkan semula. Ni Buddha, agama Buddha. Roh dia akan dihidupkan semula. Jika orang tu hak mati tu orang jahat ibayah. Agama Buddha ni percaya. Jika hak mati tu orang jahat, orang hak curi, orang hak jahat kat orang. Kalau dia mati, roh dia tidak dihidupkan semula dah. Lepas tu Buddha ni dia percaya yakni kalau orang baik tu mati, orang baik ni hak suka sedekah, hak suka tolong orang yang mati, maka roh dia tu akan masuk ke dalam kandungan bayi. Orang yang duduk mengandung tu masuk dalam tu. Lepas tu orang perempuan tu pun beranak. Beranak tu orang yang baik dulu. Dia percaya gitu. Maknanya roh dia tu masuk dalam kandungan. Lepas tu beranak. Orang yang mati dulu tu hidup kembali, hidup semula. Tu kepercayaan agama Buddha. Jadi Syiah Rafidiyah ni ada hak fahami gini bayar. Roh apabila mati roh tu masuk kepada orang lain pula. Allah Akbar. Jadi kafir juga. I'tiqad itu kufur. I'tiqad lagu ni kufur juga bayar. Tengok sikit lagi bayar.
bawah sekali, dan setengah mereka itu Rafidiyah. Yakni yang apa? Yang kenal adalah i'tiqadnya Rafidiyah tu bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi akan kembali ke dunia. Dia kata Sayyidina Ali ni akan kembali ke dunia dengan tengok kitab sebelah Ustaz 10 dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat. Dia kata hak ni kaum Rafidiyah yang kenal ni baik dia kata Nabi apa kan Nabi Sayyidina Ali ni akan dihidup, akan turun semula, akan kembali ke dunia ni, akan kembali ke dunia, dan apa ni sebelum daripada hari kiamat, sebelum hari kiamat akan mari Sayyidina Ali ni, serta mengambil balas. Mengambil balas denda lah ibarat. Ia Sayyidina Ali daripada segala seterunya, daripada segala musuh dia ibarat. Orang balas dengan dia nak balas. Adalah tempatnya Sayyidina Ali sekarang ini. Patut Sayyidina Ali ni duduk mana lah ni kalau kata dia akan turun. Ni Allah sesak hati. Dia kata adalah tempatnya Sayyidina Ali sekarang ni pada awan, duduk di atas awan. Duduk atas awan dah ni. Nanti nak kiamat, sebelum kiamat dia akan turun. Balas denda. Maka dia kata ni, maka guruh dan kilat itu suara cemetinya Sayyidina Ali. Betul dia kata ibayah, hak kita duduk dengar lah ni tu guruh tu. Tak dengar kilat, kan kilat. Guruh tu, kilat tu. Hak kita duduk dengar lah ni tu cepeti Sayyidina Ali tu. Tak cepetinya Sayyidina Ali. Gapo nama pula cepeti ni tu. Roti ke? Bukan roti ibayah, cepeti ni tu. Tulis sikit ibayah. Cemeti ni ibayah ni bahasa lama lah. Cemeti ni bahasa lama. Kalau bahasa baru model ni ibayah iaitu tulis alat yang digunakan untuk memukul seperti kayu, besi ataupun tali. Ibayah benda hak guna kayu ke tali ke besi, guna hak pukul ibayah panggil cepeti. Cemetinya. Tu. Dia kata hak bunyi kan kilat tu. Seperti Sayyidina Ali tu. Benar apa ni? Alah benar apa ni? Cahaya apa dia ada? Cahaya ni ramah cahaya ni. Apa Syiah Rafidiyah lah. Kau Rafidiyah ni cahaya. Hak bunyi kilat tu seperti Sayyidina Ali. Kata kat tukar lah ibarat tukar Sayyidina Ali mudah. Tukar Sayyidina Ali tu bunyi Sayyidina Ali kata tukar kan. Babonnya kilat kan gitu. Lepas gerak cahaya. Maka etikot yang demikian itu kufur, jadi kafir. Pegang gitu bayar. Pegang kata Sayyidina Ali duduk langit, duduk di awal lah ni. Pakai turun. Nak kiamat gitu turun. Nak balas denda bayar. Paruk dah. Dia ibayah. Kalau sebut ada ibayah